Okey, pernah tak anda berhenti sejenak dan betul-betul fikirkan apakah asas kepercayaan kita? Hari ini kita akan kupas satu persoalan yang sangat fundamental dalam Islam, tapi dengan satu syarat, kita hanya akan rujuk pada Al-Quran. Kita ketepikan dulu semua pendapat lain dan kita lihat sendiri apa yang teks itu katakan tentang dirinya. Umumnya, kita faham yang Islam ni berdiri atas dua tiang utama kan. Satu, Al-Quran, iaitu wahyu dari Tuhan. Dan yang kedua, hadis, iaitu kata-kata dan perbuatan Nabi. Tapi, pernah tak kita terfikir, bagaimana kalau Al-Quran sendiri tak sebut pun pasal tiang yang kedua ni? Itulah persoalan besar yang nak kita rungkai. Adakah Al-Quran sendiri mengesahkan model dua sumber ni? Jadi, ini perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu pandangan tradisional yang biasa kita dengar. Lepas tu, kita akan beralih kepada hujah balas dari Al-Quran. Kemudian, kita akan sentuh satu bantahan yang paling popular dan kita akan akhiri dengan satu soalan yang mungkin akan buat anda berfikir panjang. Okey, mari kita mulakan dengan apa yang majoriti pegang. Penting untuk kita faham dulu pandangan standard mengenai kedudukan hadis dalam Islam sebelum kita pergi lebih jauh. Nah, mengikut pandangan tradisional, hadis ni bukan sekadar sampingan. Ia adalah sumber perundangan kedua. Ia dilihat sebagai perlu untuk kita faham dan amalkan Islam. Macam mana nak solat, macam mana nak puasa dan sebagainya. Asas pemikirannya, setiap kata-kata dan tindakan Rasul itu adalah wahyu yang dibimbing Tuhan. Faham kan? Okey, ingat poin-poin ni sebab kita akan kembali kepadanya nanti. Baik, sekarang kita pusing 180 darjah. Jom kita tanya Al-Quran pula. Apa kata Al-Quran mengenai isu ni? Kita akan lihat bukti terus dari ayat-ayatnya, seperti yang dikemukakan dalam sumber kupasan kita kali ni. Okey, bukti pertama. Dan ini datang terus daripada lisan Rasul sendiri. Dalam surah 6 ayat 50, baginda diarahkan untuk menyatakan dengan jelas, "Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku." Perkataan hanya tu sangat penting. Ia meletakkan satu batasan yang sangat spesifik. Dan ia bukan disebut sekali je. Kita lihat pula dalam surah 10 ayat 15. Ayat yang sama diulang sekali lagi. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku. Tahu tak, bila sesuatu itu diulang-ulang dalam kitab, ia selalunya membawa maksud yang sangat-sangat berat. Dan untuk kali ketiga, dalam surah 46 ayat 9, mesej yang sama disampaikan. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku. 3 kali, di 3 surah berbeza. Mesejnya nampak konsisten kan? Fungsi Rasul itu telah ditetapkan dengan sangat jelas. Ini membawa kita kepada satu istilah kunci dalam Al-Quran. Al-Balaghul Mubin. Maksudnya penyampaian yang jelas. Al-Quran guna istilah ni berulang kali untuk terangkan apa tugas utama Rasul. Bukan untuk menambah, bukan untuk mengurang, tapi untuk menyampaikan mesej yang diterima dengan sejelas-jelasnya. Jadi, persoalan logiknya, kalau tugas utama Rasul adalah untuk menyampaikan satu mesej apakah itu sebenarnya? Dan di sinilah plotnya menjadi semakin menarik. Dalam surah 39, ayat 23, Al-Quran menggelar dirinya Ahsana al-Hadis. Tahu tak apa maksudnya? Maksudnya adalah hadis yang terbaik atau narasi yang terbaik. Ya, anda tak salah dengar. Al-Quran sendiri menggunakan perkataan hadis untuk merujuk kepada dirinya. Jadi, ini persoalan yang dikemukakan oleh sumber kupasan kita. Kalau Tuhan sendiri dah kata dalam Al-Quran yang ia adalah hadis terbaik, kenapa kita perlu mencari-cari hadis yang lain? Satu soalan yang cukup mendalam kan? Bukan itu sahaja, Al-Quran juga membuat beberapa penegasan yang sangat kuat tentang dirinya. Ia menyatakan bahawa ia telah dijelaskan secara terperinci. Ia adalah penjelasan untuk semua perkara. Tiada satu pun yang tertinggal dalam kitab ini. Dan yang paling penting, Al-Quran kata penjelasan lanjut adalah urusan Tuhan sendiri. Dan kemuncaknya, mungkin ayat ini dalam surah 45, ia bertanya secara terus terang, maka dengan hadis manakah lagi sesudah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman? Satu soalan yang sangat tajam dan terus ke intipati persoalan. Okey, saya tahu apa yang anda fikirkan. Habis tu, solat macam mana? Ini adalah bantahan yang paling biasa kita dengar. Jadi, jom kita lihat bagaimana sumber kupasan kita menangani isu ini.
Inilah dia soalan cepu mas. Tanpa hadis, macam mana kita nak tahu cara solat? Berapa rakaat? Apa pergerakannya? Al-Quran kan tak perincikan semua tu, betul kan? Ini boleh dikatakan hujah terkuat untuk mempertahankan keperluan hadis. Tapi menurut sumber kita, ini sebenarnya adalah satu bentuk penakulan membulat atau circular reasoning. Macam mana tu? Macam ni. Kita mulakan dengan andaian bahawa solat itu mesti ritual fizikal. Lepas tu, kita tengok Al-Quran dan dapati, tak ada perincian ritual tu. Jadi, kita pun simpulkan yang kita perlukan hadis untuk isi kekosongan. Akhirnya, kita guna hadis untuk definisikan salat sebagai ritual, yang mana ini membuktikan balik andaian awal kita. Nampak tak pusingan tu? Jadi, apa kata kita cuba lihat dari sudut yang berbeza? Bagaimana kalau dari awal lagi, perkataan solat itu sendiri tidak merujuk kepada satu ritual fizikal? Bagaimana kalau ia sebenarnya merujuk kepada satu keadaan hubungan atau ketersambungan yang berterusan dengan Tuhan? Kalau itu maksud sebenarnya, maka tiada lagi kekosongan yang perlu diisi oleh hadis. Jadi, kita dah lihat dua pandangan yang sangat-sangat berbeza. Satu yang kita dah biasa dengar dan satu lagi yang mencabarnya secara langsung dari dalam teks Al-Quran. Jom kita rumuskan semuanya. Secara ringkasnya, inilah dua kerangka pemikiran yang kita bincangkan. Di satu sisi, pandangan tradisional mengatakan Rasul adalah sumber hukum tambahan dan Al-Quran perlukan hadis untuk lengkap. Di sisi lain pula, pandangan yang digali dari Al-Quran ini pula berhujah bahawa Rasul adalah penyampai kitab yang sudah pun lengkap dan terperinci, menjadikan Al-Quran satu-satunya sumber hukum. Dan ini membawa kita kembali ke titik permulaan, kepada persoalan yang paling asas. Jika Rasul sendiri berulang kali menegaskan yang baginya hanya mengikut wahyu, jadi apa lagi yang diperlukan? Itulah persoalan penutup yang ditinggalkan untuk kita semua fikirkan.